Untuk uji ketajaman pisau, biasa kita akan gunakan kertas macam ni lah, kertas A4 yang tak nipis sangat lah. Kalau pisau yang dah cukup tajam, memang boleh potong lah kertas macam ni. Okay. Tapi kalau kita nak uji, nak menentukan kalau pisau tu lebih tajam lagi, betul-betul tajam, dia boleh potong kertas yang lebih nipis seperti kertas surat khabar macam ni. Okay. So kalau boleh potong kertas surat khabar, bermaksud dia lebih tajam daripada pisau yang boleh potong kertas A4 macam ni. Lepas tu untuk next step, kalau pisau ni lebih tajam lagi, kita boleh uji dia dengan potong plastik yang macam ni, plastik yang bukan yang terlalu nipis, yang agak tebal sikit macam ni. Okey. Lepas tu kalau pisau tu lagi tajam, betul-betul tajam, dia boleh potong plastik macam ni yang nipis. Okey, tapi pisau ni tak boleh potong plastik yang nipis macam ni, sebab kalau nak potong plastik yang nipis macam ni, dia perlukan pisau dengan sudut mata yang lebih halus seperti 15 degree atau 13 degree. Pisau ni dalam 20 degree. Dan lagi satu, untuk membolehkan potong plastik ni, asahan mata pisau tu kena betul-betul licin. Kena pakai grit macam 4000, 6000 macam tu baru boleh potong. So pisau ni dia tak boleh potong plastik ni. Tapi ada pisau yang boleh potong plastik macam ni. Pisau yang lebih tajam, yang lebih halus sudut mata dia dan lebih licin dia punya asahan final dia. Kalau pisau yang lebih tajam pun boleh potong tisu macam ni. Pisau ni tak boleh. Okey, dia sekadar boleh potong 3 material tadi, kertas A4, plastik dan kertas surat khabar. Tapi itu pun dah cukup tajam.